Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Jazuli. Saya berasal dari Lamno. Saya mewakili dari kelas 1B. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dalam kitab Nahu Toto bagi dua lafzi dan maknawi. Lafzi bagi dua, samai dan kasih. Samai kudota, kasih 7, maknawi 2. Dan terbagi-bagilah amel lafzi dan terbagi-bagilah amel samai na belah bono. Bermula nak kefon itu huruf pojar isim mentang-mentang. Lojina kurang belah huruf ba min ila fi an wa qasam taqasam lam rubba wa yang rubba ala kaf mun munzu hatta asya ada qala. Bermula nak yang kedua itu huruf penasab isim perafa' khabar. Lojina nambah huruf inna, anna, kana, lakinna, laita, la'alla. Bermula nak yang kedua itu huruf perafa' isim penasab khabar. Lojina 2, ma dan la. Bermula nak yang keempat itu huruf penasab isim mentang-mentang. Lojina 7 huruf waw, ila, ya, haya, ai, hamzah. Bermula nak yang kelima itu huruf penasab fi'il mudhari'. Lojina 4, an, lan, kai, izan. Bermula nak yang keenam itu huruf pejazam fi'il mudhari'. Lojina 5, in, lam, lama, lamul amri, lafin nahi. Bermula nak yang ketujuh itu beberapa huruf pejazam dua buah fi'il mudhari' data maknain. Lojina kurang man, ma, ayu, mata, mahma, aina, anna, hisma, izma. Bermula nak yang ke-8 itu beberapa isim yang menasabnya isim data nakirah. Lojina 4 itu lafaz 10 apabila dimerakabkan beserta 1 atau 2 hingga 9 dan 20 hingga 90 kam kain kaza. Bermula nak yang kurang itu beberapa kalimat yang dinamakan isim fi'il. Nah sebagian diperafa', nah sebagian dipenasab. Yang dipenasab nah nambah kalimat ruaida balha alaika dunaka hayat. Yang diperafa' nah le hai hatta sar'ana syatana. Bermula nak yang ke-10 itu fi'il naqisah buat di perafa' isim penasab khabar. Lojina la belah huruf kana, sara, asbaha, amsa, adha, dhala, bata, mazala, mabariha, maifaka, mafadiha, madama dan laisa. Dan barang-barang yang ditasrifnya barang. Bermula nak yang ke-13 itu fi'il muqarabah. Yang merafa' muqarabah akan isim dan bermula fi'il muqarabah itu nafud asa, kada, aucaka, karaba. Bermula nak yang ke-13 itu fi'il bermula nak yang ke-12 itu fi'il maddah dan zam. Dan bimadah dan zam buat di perafa' isim jenis yang ma'rifah dengan alif dan lam dan dikhususkan dengan maddah dan zam itu nafud ni'ma, bisa, sa'ah, habaza. Bermula nak yang ke-11 itu fi'il syab dan fi'il yakin yang ditambang di atas 2 isim yang keduanya ibarat daripada yang satu dan dinasab yang kedua akan 2 maf'ul. Dan bermula fi'il syab dan fi'il yakin itu na 7 hasibtu, khiltu, zanantu, raitu, alimtu, wajadtu, za'amtu. Amal kiasi sebagian daripada 100 itu na 7. Bermula salah satunya fi'il data itlaq, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah dan masdar dan isim yang idafah kepada isim dan isim yang sempurna dan terkaya daripada idafah. Bermula amal ma'nawiyah daripada 100 itu na 2. Bermula amal mubtada dan khabar dan bermula amal ibtida dan bermula amal pada fi'il mudhari'. Dan bermula amal terjadinya amal pada tempat isim seumpama Zaidun yadribu pada tempat si Zaid daribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengagumkan, sangat mengagumkan. Dewan juri yang terhormat, peserta yang barusan tampil atas nama Akmal Jazuli, perwakilan dari kelas 1B Putra. Peserta selanjutnya yang memegang nomor undian 0012
Kepada pemegang nomor undian 00126 kami persilahkan dengan segala hormat.